Mak. Dah, Mak. Bangun, Mak. Dah, Mak. Bangun, Mak. Dah, sini kau. Mak. Cukup, Mak. Bangun. Mak, dah tu, Mak. Dah, Mak. Dah, Mak. Mak, bangun. Dia dah tak ada, Mak. Kau kena bangun, Mak. Mak, bangun. Cukup ni. Kau kita tak ada ni. Kau kena sedar ni. Kita sebab ni kita tak pulang kan ni takkan tak ada ni. Mak, dia dah jadi, Mak. Dia dah tak ada, Mak. Dah tak ingat dia. Kau tak ada kesal. Sumpah kau kesal. Tak ada dosa ni. Mak, aku pun kesal, Mak. Dia tak kesal, dia dah tak ada, Mak. Dia kawan kita, Mak. Dah benar ni. Mak, tak boleh kita, Mak. Tak sini, Mak. Kita kena pergi kita, Mak. Cukup, Mak. Aku kesal ni. Aku kesal, Mak. Dia sudah kawan kita, Mak. Dia kawan kita. Sekian je, Mak. Cukup, Mak. Terlalu hebat, tapi kau tak tahu pastinya kau dapat apa yang kau mahu. Cik, subjek Puan Suzy kita dah buat assignment kita? Aduh, belum buat. Banyak assignment pun kita belum siapkan lagi. Serius lah? Ya. Oh tak apa, nanti kita bincang luar buat sekali kan? Jom lah kita bincang. Tapi yang draft tu kau dah buat belum? Belum lagi. Itu macam mana tu? Aduh, nanti kita kena buatkan draft lah. Nanti kita settle kat bilik lah. Mah, Abang. Yo, Jom. gimana? Kata nak pergi jalan ni. Lupa lah. Kip, aku ada nak Lambat ni, Suzy. buat apa? Elok-elok. Gerak dulu Bye. Gip, gerak lagi Yang marah Gip. Aku kata nak bawa Gip. Kan kau dah makul kan? Kau dah ada makul? Tak nak kan? Sekejap. Pasal? Kau dah makul? Dah kenapa ni? Hello. Apa? Ni. Beg aku. Kat mana? Kat Nakib. Pasal nak ambil. Dah kenapa pula dia nak berembat beg aku? Patutlah aku cara seringannya beg aku dekat dia punya. Dia embat apa? Bukan cerita mencuri barang ke? Itulah tu. Kapan kau pergi kat dia, kau tanya dia kenapa dia ambil beg aku? Kau pegang dulu lah beg aku tu. Okey. Okey, tak apa. Nanti Apa aku lagi? datang dengan kau ambil beg aku. Alright. Aduh, aku kena bagi tahu dia ni yang dia tertinggal beg. Kan tak masalah, dia ingat aku curi beg dia pula. Aduh. Kena bagi tahu cepat ni. Gawat aku ni. Aku ni dalam masalah ni. Oi, Kip. Beg aku siap. Lembat orang. Okey. Bak sini. Kata beg memang. Aku letak lagi dia. Bagi aku jelaskan dulu. Tak payah. Dah, kita tak mampu nak beli beg. Dah, Mak. Dah, Talk to our hand. Tak payah. Talk to our hand, Mak. Kau jangan tak sabar. Tak payah. Kita dah curi-curi je lah. Dah bla. Aduh, aku baru nak bagi tahu dia yang dia tertinggal beg. Kenapa? Aduh, macam mana pula ni? Dia ingat aku yang curi beg dia. Macam mana pula ni? Ya Allah, masalah apa kali ni? Ya Allah. Aduh, aku tengah dalam masalah ni. Gawat ni aku. Ya Allah, aku tidak curi pun ya Allah. Kenapa dia ingat aku curi ya Allah? Aku nak pulangkan balik beg dia ya Allah. Bukannya aku nak mencuri pun ya Allah. Aku tidak ada niat untuk mencuri ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Untuk lepaskan diri daripada masalah ini ya Allah. Aku nak call Amar lah untuk group assignment. Hello Amar, aku nak join group kau untuk assignment, boleh tak? Hello Kip. Sorry tu tak dapat. Aku dah ada ambil orang lain lah. Aku ambil si Zuri dengan si Rahim. So
Sorry tu cari orang lain lagi kan. Tak apalah. Zee, jom makan luar, jom. Makan kafe, jom. Sorry tu aku kan nak Zuri nak makan luar ni. Dah janji dengan dia nak makan kat luar. Dia Gip, aku tak akan dalam Gip. Aku makan luar kan ni. Aduh, tak apalah kalau macam tu. Sorry tu nanti next time. Jangan marah. Aduh. Next time tau. Sorry ya. Dah luar Gip Hello. Yelah. Selamat. Mari, jom keluar makan. Sorry tu aku ada urusan luar ni lah. Kau pergilah pergi mana-mana kau nak pergi. Nak kacau kita orang lah. Boleh tak? Ada kau tak nampak Gip tengah makan Gip. Tak respect dong ada mah jom agak bang. Semak tu lah, semak. Tak apalah. Cik, ni kawan lelaki ke? Dia accident ni. Tapi maaf cik, dia dah tak ada. Nanti cik boleh sampaikan kepada keluarga dia. Gip, bang. Kau ingat idea kita pergi ni? Hiking itu. Ingat? Oh, sonok. Sonok besok hiking kat Yang Tanjung Tuan. Muhammad kan? Yang ramai tu. Yang Muhammad tu. Sonok dapat hiking kat Tanjung Tuan. Betul tak macam itu Gip? Sonok? Jom pergi lagi. Lama dah tak pergi. Jom lah. Aku pun teringin nak pergi lagi tu hiking. Ya, aku nanti kita pergi sekali lah. Kita set time kita pergi sekali. Nak kata. Nanti aku tunggu cuti Sam kita pergi sekali lah. Tapi wah, cuba tempat lain lah. Kita buat. Kita pergi Tanjung Datuk lah. Kita pergi Datuk lah. Gunung Datuk. Gunung Datuk. Jom lah. Aku pun teringin nak pergi lagi ni. Kita pergi Gunung Datuk lah. Gunung Datuk kan. Buat ni bosan. Jom lah. Aku pun teringin nak pergi Gunung Datuk lah. Ada tak batang yang nak panjat gunung tu? Ada kita ambil pergi kain tu. Aku pun ada lebih batang hiking kat rumah juga. Aku tak payah pakai benda tu. Aku pakai SPP je. Aku ambil potongan dia patah kau pakai macam tu. Sebenarnya yang pengalaman nak pakai. Apa nanti kau bawa juga. Hello Gip, sorry tu tak dapat lah. Aku dah ada ambil orang lain lah. Aku ambil si Zuri dengan si Rahim. Sorry tu cek orang lain je. Jom keluar makan. Sorry tu aku ada urusan luar ni lah. Kau pergilah pergi mana-mana kau nak pergi. Nak kacau kita orang lah. Boleh tak? Jom makan luar, jom. Makan kafe, jom. Sorry tu aku kan nak Zuri nak makan luar ni. Dah janji dengan dia nak makan luar. Aduh, aku kena bagi tahu dia ni yang dia tertinggal beg. Kan tak masalah, dia ingat aku curi beg dia pula. Aduh. Kau ingat dulu mah. Dulu kita selalu jalan dengan Nakib kat sini mah. Tu lah, jalan dengan dia kan. Dekat setahun mah dah tak ada mah. Dulu Dulu patut lah, ada 3 mah tapak kaki kat sini. Ada 3 Sekarang 2 kaki. je. Slipper kita pun tinggal 2 je kat situ. Rinduan tu. Apalah Nakib buat sekarang. Tak apalah mah. Tak apalah. Yang dah pergi biarkan pergi. Yang kita yang hidup ni kenalah lakukan hidup. Betul? Kita kena teruskan hidup kita. Kita teruskan hidup. Sedih lah tu. Kalau kita dulu tak pulaukan dia, kalau kita tak biarkan dia seorang-seorang, Benda dah jadi mah. kan? Nak buat apa mah. Tak apalah. Benda dah jadi. Dia kena redha. Kita biarkan je. Kalau lah dulu kita layan dia baik, tak balau dia, tak pulau dia, Mesti tak edit macam ni. aku rasa ni semua salah aku. Tapi aku dah redha dah. Tak apa. Mak, Rin, jom keluar makan, jom. Mak, Rin, jom keluar makan. Habis tak
Kau balik ni sekarang aku. Tapi kau tak tahu